Kalau setiap kali period datang, sakit dia rasa berlainan, rasa lain macam, sakit yang buat awak rasa terhenti sekejap, pegang perut, tarik nafas panjang. So maksudnya apa? Maksudnya tanda hormon awak tengah kacau. Bukan dia sekadar sakit period biasa je. So ada something wrong. Bila hormon tak stabil, especially estrogen, progesteron, rahim dia akan jadi lebih sensitif lah. Dalam keadaan ini, contraction rahim boleh jadi lebih kuat daripada kebiasaan. Dan sebab itulah rasa cramp tu dia lebih kuat. Dia bukan sekadar discomfort ataupun sakit ringan. So jadi awak mungkin perasan sakit tu bukan saja dekat bawah perut, tapi dia tembak sampai ke pusing rasa belakang, peha dan juga kadang-kadang sampai ke hujung kaki. So jadi sakit lain macam ni juga selalunya datang bila ovulation tak berlaku ataupun dia jadi tak tentu. Semua tu tanda apa? Tanda hormon tak regular ataupun tak sync lah. Untuk wanita dengan PCOS pula, sakit period pelik macam ni memang selalu jadi. Sebab PCOS, hormon dia jadi tak stabil, naik turun. Ada bulan period datang, ada bulan heavy, dan bila datang selepas tu kadang-kadang boleh hilang, lama tak datang. Dan sakit tu akan rasa lebih kuat sebab dinding yang lama tu dia dah tebal sangat. So sakit period yang lain macam ni juga boleh buat kita rasa perut tu bloated yang teramat sangat, loya, pening, migraine dan emotional swing yang tak tentu arah. So untuk tahu apa punca sakit ini, kita biasanya akan buat blood test untuk lihat hormon dan juga ultrasound, nak tengok keadaan rahim dan juga ovari. So kita nak tahu sama ada puncanya PCOS ataupun ovulation issue ke, ataupun dinding rahim yang tak normal. So perawatan memang ada. So bila kita dapat tahu punca, kita boleh bantu untuk tolong stabilkan hormon, kurangkan rasa cramping perut dan juga bantu untuk jadikan cycle lebih teratur. Ramai wanita lega bila hormon dah stabil dan sakit tu automatik akan turun dengan banyak lah. Yang penting jangan tahan sakit macam ni sebagai normal, dan period sepatutnya rasa uncomfortable sikit je, tak adalah sampai mengganggu hidup kita setiap bulan. Okay. So kalau awak perlukan bantuan, awak boleh terus kontak Poliklinik Ana Jasin Melaka. Kami sedia membantu anda.